harapan cikgu sebagai guru di sekolah ini untuk murid-murid? Cikgu nak anak murid cikgu semua berjaya dengan bergaya. I can see the sky, the birds are flying. Di sebalik seorang lelaki, ada seorang wanita yang menyokong. Di sebalik kemezarian seorang anak, ada ibu bapa yang mendidik. Begitu juga dengan seorang murid yang mencapai impiannya. Ada seorang guru yang setia membimbing dan memberi tunjuk ajar tanpa lelah. Orang sentiasa melihat kegigihan orang yang berjaya, namun tiada yang cakna akan pengorbanan individu lain sebaliknya. Inilah kisah pengorbanan seorang pendidik di balik tadbir yang tidak didendangkan. Seorang pendidik sentiasa mengorbankan masa dan tenaganya demi mencurahkan ilmu. Bibir sentiasa mengukir senyuman walau lelah menyelubungi diri. Kegembiraan seorang pendidik sejati tidak terletak pada sejumlah wang. Sebaliknya, kejayaan yang dicapai oleh anak-anak muridnya. Walaupun tiada kata-kata yang mampu diungkapkan untuk membalas budi semua pendidik, namun ucapan terima kasih sentiasa meniti di bibir kami. Terima kasih kerana mendidik kami. Terima kasih kerana melayan ragam kami. Dan terima kasih kerana tidak berputus asa dengan kami. Kami memohon maaf atas segala kekhilafan kami selama menjadi murid di sana. Terima kasih juga kerana menjadi sebahagian daripada perjalanan hidup kami, walau hanya sementara. Selamat menyambut Hari Guru dan fi hifzillah cikgu. Saya sebagai pelajar tingkatan 5 merasa sangat sedih kerana hanya 5 bulan saja lagi kami akan menamatkan pelajaran dekat Saino ni. Jadi saya ambil peluang ni untuk mengucapkan terima kasih dekat cikgu dan kami harap dalam masa 5 bulan ni kami akan dapat beri apa yang cikgu inginkan daripada kami. Kami harap kami dapat balas jasa cikgu yang telah cikgu berikan kepada kami. Saya juga ingin berterima kasih kepada guru-guru yang telah mendidik saya selama saya berada di sini sejak tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Saya tak tahu cara nak balas budi baik cikgu semua sebab dia telah mendidik saya tanpa rasa penat lelah. Terima kasih cikgu tak pernah putus asa ajak kami. Doakan kami straight A. Kami sayang cikgu. Kami memohon maaf kepada guru-guru kami atas kesilapan kami yang telah kami lakukan semasa kami berada di bumi Saina ini. Dan kami bersyukur atas pengorbanan guru-guru kami yang telah diberikan kepada kami untuk mendidik kami sebagai seorang pelajar yang berilmu. Dan kami juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Saina dan selamat Hari Guru kepada kami sayang cikgu. Kepada cikgu-cikgu, saya sebagai wakil murid tingkatan 5 mohon maaf kerana terdapat banyak kesalahan yang kami lakukan semasa kami berada di Saina ini selama 5 tahun. Saya sekali ingin mengucapkan selamat Hari Guru.